Di Pulau Gaya terdapat satu isu iaitu mempunyai masa elektrik terutama di kampung saya iaitu Pondo kerana haiwan liar seperti monyet selalu menyangkut dan melompat atas wayar elektrik. Ia boleh menyebabkan kerosakan terutama di rumah atau di sekolah ketika cuaca panas dan kawasan kurang percayaan. Selain itu, pelajar juga menghadapi cabaran dalam mengekalkan kekemasan meja belajar, menyebabkan gangguan fokus dan penerusan prestasi akademik. Projek Lamfan merupakan sebuah inovasi berasaskan keperluan pelajar untuk belajar dalam pertikaran yang lebih selesa, terang dan tersusun. Projek ini mempunyai 3 komponen. Antara komponen-komponen itu, komponen pertama adalah kipas mini, komponen kedua lampu LED, manakala komponen yang terakhir adalah ruang simpan alat tulis. Komponen-komponen ini telah kami gabungkan dalam satu projek iaitu bertajuk Lamfan. Projek ini dibangunkan oleh kumpulan Gaya Proaktif dari SMK Pulau Gaya. Idea projek ini tercetus berdasarkan pemerhatian terhadap persekitaran rakan sebaya dan maklum balas guru. Kajian dijalankan bagi menentukan bahan yang sesuai dan kos efektif. Bahan-bahan seperti kotak, suis, lampu mini, kipas mini, motor mikro, bateri, wayar, cat air, kawat bulu, bateri AA+, dan alat asas pertukangan seperti gam dan pisau telah digunakan. Proses pembinaan melibatkan reka bentuk struktur, pemasangan liter elektrik asas, ujian fungsi, dan sentuhan hiasan untuk menarik minat pengguna. Berikut merupakan langkah-langkah menghasilkan Lamfan. Reka bentuk lakaran, membina struktur, pemasangan komponen elektrik, mencantumkan setiap bahagian mengikut rekaan bentuk lakaran, menguji fungsi komponen elektrik dan membuat kemasan akhir projek. Kaedah menghasilkan inovasi Lamfan. Langkah pertama, lakaran reka bentuk. Kami mulakan dengan melakar reka bentuk Lamfan di atas kertas untuk merancang susun atur dan komponen. Langkah kedua, membina struktur. Kami potong dan bentuk kotak sebagai asas struktur projek menggunakan pisau dengan berhati-hati. Langkah ketiga, pemasangan komponen elektrik. Kami pasang kipas, lampu LED, suis, motor mikro dan sambung menggunakan wayar dan bateri. Langkah keempat, membuat inovasi. Semua komponen dilekatkan dengan kukuh menggunakan glue gun supaya tidak mudah tanggal. Langkah kelima, ujian fungsi. Akhir sekali kami uji fungsi kipas dan lampu untuk pastikan ia berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Langkah keenam, kemasan akhir projek. Kami menghias Lamfan menggunakan cat air, marker pen dan kawat bulu supaya nampak menarik dan kreatif. Kami telah menguji Lamfan menggunakan kuasa bateri. Keputusan menunjukkan semua fungsi utama komponen Lamfan berfungsi dengan baik. Kipas berpusing dengan lancar dan menyejukkan ruang belajar. Lampu mini menyala terang, sesuai untuk belajar waktu malam. Tempat alat tulis stabil dan mampu menyimpan peralatan alat tulis dengan kemas. Selain itu, Lamfan juga tahan digunakan untuk tempoh masa yang lama dan tidak panas atau rosak semasa ujian. Projek ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai alat bantu belajar yang boleh dikomersialkan pada masa hadapan, malah menggalakkan penggunaan semula bahan terpakai dan menyemai minat pelajar terhadap bidang STEM. Kesannya, projek ini boleh membantu apabila kami mempunyai masalah di rumah seperti tidak mempunyai tenaga elektrik dan boleh memberikan keselesaan dan fokus pada pembelajaran pelajar agar pelajar dapat belajar dengan selesa. Secara keseluruhannya, projek Lamfan membuktikan bahawa kreativiti, pengetahuan asas dalam elektrik dan semangat kerja berpasukan. Kami sepasukan mampu menghasilkan alat yang berguna, praktikal dan menjimatkan kos. Projek ini bukan sahaja menyelesaikan masalah yang dihadapi kami sepasukan, malah menggalakkan pengguna semula bahan terpakai dan menyemai minat terhadap bidang STEM.
Ia berpotensi untuk dikembangkan sebagai alat bantu belajar yang boleh dikomersialkan pada masa hadapan. Dan kami berasa gembira kerana kami telah menciptakan LAMFAN ini. Ia boleh membantu apabila kami mempunyai masalah di rumah seperti tidak mempunyai tenaga elektrik. Ia boleh memberikan keselesaan dan fokus dengan pembelajaran murid agar murid terus mencapai kejayaan mereka.